Banyak. Wih, ikan ni, ikan lawis. Wih, sedap ikan ni. Duyo. Wih, ikan ni sedap ni. Duduk sana, depan sana. Wih, pulang. Pulang. Bukan kan ikan lawis lah apa. Buat goreng sedap ni. Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ini 6 hari bulan 6. So, saya dengan member-member lah akan ke Royal Belum Houseboat. So, kita akan tengok sana sehari. Besok kita balik. So, sekarang ni berada di Greek. Kedai apa? Kari ikan Kepala ikan Salim. Mai sarapan. So sekarang ni dah habis sarapan, dah kenyang dah. So nak menghala ke Royal Belum. So jumpa dekat sana. Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah kita dah sampai dah di JT Tasik Banding, Royal Belum. So bot pun dah sampai. Bot dah sampai. So nanti kita akan luncur terus ke houseboat. Okey. Barang-barang kita loading dalam bot sampan ni lah. Okey, lepas tu akan masuk ke dalam houseboat. Okay. So inilah semua barang-barang bekalan kita kat sana. Pasang tu. Jom tuang barang. Beli tuang barang. Jom. Ini kita punya Rainbow ni. Kali ni trip kita bawa safety supaya untuk dia boleh pantau kita punya keselamatan lah. Keselamatan kita dekat Tasik. Tengok dia declare dalam grup safety oh. Saya outstation. Houseboat yang kami akan naik ni tu, houseboat warna pink tu. Yalah, kita punya trip santai-santai saja. Okay. Cuaca alhamdulillah cantik. Aku rasa bawa trip kali ni kita ada ahli baru, Razak. 2 kali pi dia tak mau pi, kali ni dia mai kok. Itu operasi mata. Itu ada alasan lah itu. Duit habis lah kena mai kok. Kimi, kita naik atas. Kita jalan. Okey, jumpa dekat houseboat ha. Ramzi, jaga jatuh ni. Okey, trip kali ni kita main dengan Mamu Kimi. Ini ikan banyak oi. Ni. Nampak? Nampak ikan? Tak. Ikan kalui. Wan, ikan sak lawan. Kalui. Nampak oh? Semua main sini, tak ada ikan lah sana. Ada muat 3-4 kilo ni. Tak? Sini memang tak boleh mancing.
Fauzi nyelah sikit lutut ni. Sayang ada. Ni tu ni Pi. Apa Macam biasa lah. Bilik dah ambil dah. Habis dah. Apa kami mancing je lah. Tekong. Nampak lagi. Ha? Dia semua lapar lah. Makan dulu. Mana? Atas. Mana bilik kat atas. Bilik kat atas. Okey, kita mencari kita punya bilik. Yang ni anak doktor kita. Ni. Ni pasang. Ni kosong. Okey, boleh. Sama nak kosong ni? Ni pun pasang. Pasang. Kosong ah. Kita ramai. Kita tak ramai. 40 bed. Itu kami dua orang tu ni. Kata tak ada orang tu. Nasib lah. Kata dapat tak maduk. Ni kosong. Cik. Mana tak ni? Ni kita boleh hijau ni. Kipada. Okey. Ayah cik kita. First time naik houseboat. Macam ni lah houseboat. Syakri, depan ni pergi day trip mah. Mana? Belum sempat mana day trip. Depa belum sempat ni 3 hari 2 malam ni. Tidur sana? Tidur sana. Hutan? 3 hari 2 malam ni. Tak ada barang pun apa? Satu pot lagi tadi dah pergi. Oh, dia pun tidur hutan? Sebab Cerau semua. Lapang ke? Makan. Kami kena hotel sana tadi. Tu yang boleh buat kemas tu. Kenyang lah. ada talimat. Ni. Jadi dia makan sih. Makan. Ni. Saya dah tengok berapa trip, satu trip berapa orang pergi, dia dengan dia. Dan pastikan semua yang nak mancing tu boleh keluar. Boleh lah? Bisa lagi ya? Okey, yang untuk kita nak ke mana-mana tu saya beritahu Pak Latif lah. Pak Latif pergi jumpa tekong lain, bincang dia nak pergi ke mana. So kami ikut dia jalan. Boleh lah? Ada apa-apa lagi? Siap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم segala puji yang bagi Allah selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan, Engkaulah teman dalam jalan yang benar. Kami selamat sampai ke destinasi. Kurniakanlah kepada kami kebaikan dan ketakwaan dalam perjalanan ini. Mudahkanlah perjalanan pulang dan pergi dan pulang kami dan berikanlah kami sepanjang perjalanan ini kepada yang sihat. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah perjalanan pergi dan pulang kami ini, ya Allah, perjalanan yang aman. Dari masuk 66, balik 76. Ya, lah ni kalau nak Tujuan pergi masuk lawatan ke produk. Royal Ballroom dia kena tujuh arah. Macam ni. Ada pisau dalam tu. Okay. So saya dah selesai. Okey. Menu tengah hari dah siap. So kita ada menu untuk tengah hari ni. Kita ada nasi putih, ulam-ulaman, ayam bawang,
bendi, baboy, sambal belacan, ikan masin, telur masin, buah-buahan dan juga papadom. Okay. So setelah 2 jam lebih perjalanan, okay, kita dah sampai dah lah spot untuk kita berhenti dan kita akan parking kat sini lah. So yang mana nak aktiviti memancing tu nanti dia akan keluar lah. Keluar naik bot. Dan nak mancing atas bot pun boleh. Oh. Tapi tu nampak macam tak ada apa lah. Ikan pun tak ada, tak nampak. Tapi belah bawah tu tak tahulah. Oh. Okay. Okay lah. Test. Bateri dia tu. Okay guys. Okay. Sekarang ni houseboat kita menghala ke perkampungan orang asli dekat Royal Belum. Okay. Sini dia punya suasana. Rumah orang asli di Royal Belum. Transport mereka adalah bot lah semua. Nampak rumah mereka. Kampungan orang asli. Okey, kita berada di perkampungan orang asli. Okey. So saya dah turun. Lah dia punya tanah di perkampungan depa. Sini, dia pun kerjaan depa sini apa? Tangkap ikan kan tu. Tangkap ikan kan. Babak hasil-hasil kayu lah. Kita kena lalu sini. Ni tu kita. Macam nampak macam orang asli nampak. Tok Dukun. Tok Batin. Anan. Jom. Sama kita dulu. Kita tak buat apa pun macam mana. Boleh kan? Bos kami main. Okey, kita dalam perjalanan nak ke perkampungan orang asli. Ni dia punya toilet. Macam ni lah. Depan tahan ayak bukit tu. Yang apa ni? Wah, Syakri tu pun dah. RM5. Benda apa? Tongkat Ali. Oh, dia belum? duit tak bawa. Dia buat. Beli apa? Nak beli tongkat Ali. Kira boleh ke? Kita dah aku duduk mana? Dah pekan-pekan tak bawa. Tongkat Ali kopi kau. Tongkat Ali macam mana? Tongkat Ali lah, dia punya akak lah. Balik kampung dia. Kita punya Tok Batin kita kat sini. Ya. Sini, anak-anak sini sekolah macam mana? Jauh tak? Oh, 10 minit. Ada pergi sekolah lah? Oh, ada pergi sekolah. Oh, Alhamdulillah lah. Okay. Oh, tak jauh sangat lah. 10 minit lah. Okey lah. Line telefon memang tak ada lah. Oh, Starlink. Starlink juga ah? Oh.
Kita tengok anak-anak orang asli dia buat sendiri ya rumah tengok. Dia buat sendiri ya. Dia patut tahu rumah baru. Nampak. Dia buat sendiri ya rumah. Tok duduk sini memang daripada kecil lah? Ya. Oh, dari kecil? Oh. Tapi sini ada anak-anak yang sudah duduk luar? Ada. Banyak lah. Kerja kat luar lah. Belajar pandai, keluar. Kan? Saya kerja lah. Lepas tu, sini kebanyakan semua Islam sini? Oh, campur. Oh, Kristian ada juga. Makanan sini ikan je lah. Ikan je lah. Nak ayam tangkap lah. Oh. Ingatkan makan ayam yang ni. Tok Button. Nampak tak pakai kasut? Ori. Dia punya tu. Okey, sini dia panggil perkampungan orang asli Kelewang, Royal Belum. Hah? Oh, dia buat rumah lah. Tahun lepas. Mari sini. Pimek sama Gin. Pimek sampah Gin. Kebersihan, tanggungjawab semua. Lemak tengok ni. Okey, saya memancing dekat belakang bot. Dekat ni apa pun tak ada. Apa pun tak ada. Video. Oh, ikat kayu. Mana pengalaman baru kita? Pengalaman baru sebenarnya atas rakit. Kau takut apa? Ni ada. Kawan-kawan ada. Kawan-kawan nak tengok. Kira hampa berjaya pujuk dia tak payah bawa roti, tak payah bawa apa dah. Makanan tak payah bawa, bawa ayak je.
sebuah tempat sebab nak cari tempat untuk bermalam. So tempat malam tu kita kau dekat bawah tempat yang ada ikan lah untuk kita mengar dekat houseboat. So kita tengok malam ni punya aktiviti macam mana, ada hasil ke tak. Banyak ada kat tebing kan, tepi. Raket ni function juga Ini jangkat lah. Ini depan ni jangkat. Kena mai lah jalan sampai tu ni jangkat lah. Ni kena ikat ni. Betapa cantiknya keindahan Allah alam kita ni. Hebat Allah Ta'ala kita. Mai, tolong. Sap. Wah, bong. Woohoo! Ikan bong. Boleh lah. Ikan bong guys. Dia sudah masuk. Ikan bong Aziz, ikan bong. Fish on. Yeah, fish on. Baru berlambung. Buka saja. Tunggu. Fish on. Umpan roti. Jalan tak tu? Ikan lah. Dah lekat ni lagi. Putih je. Kita guna roti lah. Yelah jadilah dapat juga. Padu lah adik kita. Kena ubah tempat lah Wan. Tengok depa dapat kat sana Wan. Depa dapat kat sana. Apa masalah? Ikan semua depi sana lah. Fish on. Fish on. Tidak lagi. Beredar lagi. Dah penuh lah. Hebat lah. Dah pergi tidur lah. Apa? Dah. Kita boleh ikan ni lah. Jadi ikan ni pun okey lah. Dia. Dia pun balon belidah, kita balon ikan tu baru balance sikit.
strike ya. Strike. Tengok ikan apa dapat. Oh, 2 ekor. Ini baru betul-betul padu. Aceh. Ni baru betul padu macam ni. Tak marah adik guna lah cengkek. Nah, buka tak tu? Buka. Wah. Punya tamak ikan ni, dia makan 2 umpan. Tak mau pergi duduk belah sana sangat. Mari belah sini sikit. Tak mau pergi senang sangat. Duduk tak ya, tak lepas tu duduk sini. Duduk kat situ Tak mau berdiri kat situ, tak mau. Fish on. Fish on. Iban. Naik turun. Dia lagi turun. Hasil kita dapat semalam ikan loma dengan selat. Tak 5 kilo juga lah semua. Okey. Assalamualaikum. Kita berkayak kali ni, okey? Enjoy. Wan, mana Wan? Kita pergi sana. Okey. Jom. Senaman di pagi hari. Senaman di pagi hari. Aku nak ambil aku punya handphone nak. Tak ada pump handphone nak. Wan, kita pergi sana. Ke sana rebah banyak sangat. Yo. Wah, penat juga tu. Tak apa. Kita boleh. Tu dia. Nampak tu.
Nek tebuk tu. Betul dah. Woi, tak berjalan. Tak. Sini ada perkampungan orang asli yang sikit lah. Kita boleh tengok. Ada 3 biji rumah kat sini. 3 biji bot. So, 3 keluarga lah. Ya. Pulau. Try kita tengok. Tak ada, bukan pulau lah. Tanah sambung ni. Jom, patah balik. Penat kan? Patah balik ya. Kita pergi kat kayu tinggi jom. Bayangkan tu, depa pokok-pokok ni semua tu dapat tenggelamkan tu. Tapi tak mati tu. Okey, kita target nak sampai ke tu yang tinggi tu. Kayu yang tinggi tu. Kita tengok apa ada kat situ. Santai-santai je. Angin dia sepoi-sepoi syok tu. Kena ombak orang ni. Pusing ah. Pusing ni, pokok ni. Mana? Betul ah. Okey. Kamera. Video. Kita pergi depan. Bawa ramai. Tunggu tak. Penat tu. Azmi paling tak penat, dia tak kayu apa pun. Kayu mengai. Terbaik. Ni, apa berhenti lah, kita ambil gambar ramai-ramai. Balik, ambil gambar nanti.
Pegang ha. Bagi otok, selalu kita buat. Macam mana kita nak buat macam tu? Pusing ni, hang pusing main depan. Ha? Hang pusing dalam. Hampir boleh sana. Rapat tu. Ha? Rapat main dulu. Okey. Pegang belakang ni, pegang ekor ni tu. Okey, kemai belakang. Apa masa ni? Pegang ekor ni. Aduh. Tolak ni pergi depan tu. Tolak ni pergi sana. Hanya main lagi. Saat lecok. Tarik nanti. Lepas. Habis hanya jalan nyok. Kita ada perkampungan tadi tu. Wah, cantik nampak ada berapa. Ada berapa keluarga? 4 keluarga kat sini. Dengan anak-anak tengah mandi. Yang mak-mak basuh baju kat situ. Okey. Ini akhir. So kami akan ke kelas sentri. Tengok apa ada kat sana. Boleh semua tengah ada di sana. Sekali jalan lah. Masuk kan? Okey, jalan tunggu satu tinggi tunggu. Ada video. Dia kena bagi belen. Masuk. Kita ada life jacket tak apa. Belakang. Dia kena bagi belen ni apa? Wah. Jalan. Kimi hand belah sana Kimi. Kimi hand belah sana. Azmin belah sana Azmin. Ramzi takut. Okey. Okey siap. Okey. Mulai. Ramzi berat sangat. Ramzi ni. Play. Okey, kita perjalanan nak ke kelas sentri. Dia tak nampak. Ayah surut ni. Okey ya. Kita ikut Sakri. Bohong. Video untuk kelas 3 ya. Tengah semua. So, kita kena trekking guys. Kita kena trekking.
pandai tengok. Dia leseh lah duduk tengah-tengah. Pandai Ramzi. Dia duduk tengah-tengah. Keladi dinosaur tu, nampak? Keladi dinosaur, rosak apa? Cantik. Ada ramah-ramah tak? Ramai. Mantap ah. Ini baru baby dia. Nak menghampiri kelas senteri. Okey. Sampai dah ni. Hah? Ni kau sampai dah ni. Welcome to kelas senteri. Putih. Dua. Takut. Video.
Ada tolong sini, tolong sini. Kita ikut dalam betul lah, buat tak betul. Tapi kita nampak awal-awal ni. Suruh kau repot lah. Sorry ya, lambat tu. Kami Okey. Okey, tamatlah sudah kita punya pencutian. Okey. Di houseboat Royal Belong untuk tahun ni. So semua dah siap nak balik dah. No? Dan ni kita punya houseboat menghala ke jeti. So semua kawan-kawan pun dah keluar dah. Semua tunggu kat bawah. Ada lagi dekat kat sini. So, Apa kita buat lagi ya? jadi tuan Mana-mana ada di sini ni. Okey, insya-Allah. Oh, ni rambut betul. Assalamualaikum. Terima Ha? kasih namanya. Ada lebih kurang minta maaf banyak-banyak kalau ada silap-silap khabar tercakap. Tadi ni Okey. Assalamualaikum. Okey, tamat sudah kita punya percutian 2 hari 1 malam di Royal Belong. So kita alhamdulillah kita dah selamat sampai di jeti. So semua dah tersebar nak balik rumah. No? So saya nak ambil kereta lagi, ambil barang semua kat atas. So kita luncur balik ke Nibun Tebal. Assalamualaikum.